Ni tebah nyamuk. Nyamuk bakarlah. Buanglah sejik. Haram. Dia bangkai kan? Nak kena bawa pagi luar. Kita tak. Tengah-tengah lepak kan? Tengah-tengah kan? Oh, tu. Macam MB. Faham tak? Ambil barang tu najis. Nampak? Buh lah kita rekod. I'anatul talibin, mughni muhtaj. Tak boleh. Nah. Ni goyok uku ni. Tengah kuliah. Ada tak gitu? Ada. Tak baca ke adabu fil masajid, adab-adab dalam masjid. Nah. Walaupun masjid tu buruk, tak boleh. Kau jenis ni kaki gelupah. Kaki gelupah. Hidup belakang ni menyanda belah-belah kuliah, belah-belah koyok. Dah kuliah panjang sikit. Koyok. Koyok. Boleh setambung boleh. Kulit kaki. Bila kau qamat Allahu akbar, duduk situ ke depan? Duduk depan, di depan. Kulit kaki dia setengah kilo belakang tu. Orang dua masuk. Faham lagi? Kulit kaki betul-betul depan orang sujud lagi. Orang lain jadi masa. Oh, ingat ke bunga sejadah? Buruk sujud. Dah sujud, benda tu tinggi masuk dalam mulut. Faham? Nah, petang dia masih lepakok ni. Nah, kulit kaki. Ini masalah. 2 kali dosa. Dosa mengotorkan rumah Allah, dosa khianat orang pula.